Okey, untuk testing point voltage dekat bahagian board ni, kita akan ukur 12 volt dan juga 5 volt. Okey, aku on kan. Kita ukur voltage besar dia dekat kapasitor yang ni. Kita akan dapat lebih kurang 2, yang ni 296-298 volt. Okay, kemudian dekat opto ni, okay, untuk opto ni dia akan keluar 1 volt. Okay, yang ni ground. Okay, ada point ground kat sini dan juga testing point dekat dia ni 12 volt. Ni tak dapat 12. Okay, ground dengan okay, dapat kan? Tak kena ni. Test kat sini tak dapat. Ini susah satu tangan. Ni 13.65 volt. Dekat point 12 volt tu dapat yang point 12 volt ni dia keluar lagi 13 volt. Kita ukur antara ground dengan point ni 13 volt. Kemudian dekat atas ni dia ada 5 volt sini. Okay, kita ukur kat situ. Okay, so tunjukkan kat meter ni. Okay, ground kita guna ground yang sama sini. Dan ni positif. Okay, kita ukur point ground dengan 5 volt. Ground dengan 5 volt atas. Okay, ground dengan 5 volt. Tu dia keluar 5 volt. Ada 5 volt. Kena 12 volt dengan 3, dia keluar 13 tadi. Yang 5 volt dapat tepat 5 volt. Okey. Dekat sini dia ada point 5 volt tadi kat atas tu. Okay, 5 volt yang ada point 5 volt ni sini. Dan juga ground, boleh ground kat sini sama. Okey. Dekat bahagian bawah ni ada kapasitor juga sini. Kita tunjukkan point testing dia. Ini pun 5 volt juga. Ini pun 5 volt. Testing point dia C105 sini.
antara 2 poin ini 5 volt juga. Dia akan pergi ke bahagian sini lah, 5 volt. Okey, yang ni opto EL tadi. Poin ini dengan poin ini mesti keluar 1 volt. Mesti keluar 1 volt. Jadi kalau ikutkan board ni dia dah bekerja. Ni kalau aku offkan supply. Kalau kita offkan supply, automatic yang 300 volt tadi dia akan drop terus. 2.5 volt. Jadi 2.5 volt. Jadi kapasitor yang ni dia automatic dia discharge. Kalau kita settle dia tak dah takkan. Tapi kena offkan plug. Okey. Kalau dia sistem bahagian sini tak bekerja, kalau kita offkan plug ni pun, dia sini kat sini dia akan ada voltage yang besar, jadi boleh kena current kat sini. Okey, kena hati-hati bila aku crosskan pada IC ni, voltage kat sini dia tak akan drop dengan mengejut macam tadi. Yang ni dia terus turun 2.5 volt. Jadi untuk sistem low voltage dia dah bekerja 5 volt dengan 12 volt. Okey, sekarang ni board ni aku akan pasang dekat rumah customer lah. Okey. Mungkin esok lah, esok. Okey, jadi apa lagi komponen yang ada dekat board ni boleh tengok, boleh jadikan panduan untuk yang repair board ni ya. Fuse dia 3.15 amp. Ni masa kena cicak tu dia tak putus dia tak putus fuse ni. Okey, untuk safety kapasitor 0.1 mikro dan ada kapasitor kat sini 1.5 mikro. Okey, mungkin lari ke kompresor punya ni lah. Dia lari ke sini point. Okey, apa ni, plasma apa ni. Okey, apa lagi komponennya di sini. Biasanya kalau komponen terbakar kita nak rujuk balik kan. Yang ni kita boleh rujuk sebagai R105. Kalau tak ni 100K di 104 dia pakai 4007. Kemudian ada NTC kat sini, kapasitor X102 0.1 mikro juga, 310 volt. Safety X101 0.1 mikro sama. Kemudian relay ni yang pergi ke ni. Oh, ni supply masuk supply masuk live merah ni, neutral ada 2 sini. Yang ni mungkin pergi dekat bahagian outdoor punya ni lah. Ini neutral ada 2 kat sini. Ni live masuk sini. Yang ni aku buat test ni, aku sambung live dia kat bahagian bawah lah. Yang ni live dia dekat bahagian bawah tu, yang warna coklat hitam tu neutral lah. Neutral ni. Jadi hati-hati lah, kat atas ni dia ada live yang neutral. Relay ni dia pakai 20M relay, 20M 250 AC. Untuk kontak dia coil dia 12 volt DC. Model Omron bagus lah. G4A 1AE bagus semua dia punya. Untuk ni untuk kompresor, ada tulis sini kompresor. Ini akan lari ke kompresor. Okay, bila dia on dia akan pergi ke kompresor punya ni. Ini kompresor. Okay, relay ni akan pergi ke kompresor. Apa lagi? Kapasitor ni yang tadi kalau ukur kat sini 5 volt tadi. Yang 25 volt 220 mikro. Ini 5 volt, yang ni keluar yang kecil pun 5 volt. Dia masuk coil dulu dan dia keluar 5 volt. I112.
Yang ni 10 mikro 25 volt. Yang ni pakai 25 volt. Yang ni 5 volt. Tadi yang 13 volt dekat sini kapasitor yang ni. 25 volt 220. Untuk 13 dengan 5 dia pakai semua 25 volt. Ni untuk D102, D103 dia pakai 1N49 3 apa? Tak apa. 1N49 37. Mungkin dia guna satu Schottky daya 1N49 3 tak nampak 4937. Mungkin nanti aku akan letakkan mungkin datasheet di untuk shot bagi apa video shot 1N4937. Biasanya ni biasanya dipakai Schottky diode ni. Okey, yang ni bukan 1N407 37 lah kan, sama yang depan. Okey, kemudian resistor 100K R128 1 watt. Ini sama ni 1N4937 juga untuk D101-3 daya. Okey, yang rosak adalah TNY274PG yang aku dah ganti, dan kapasitor besar ni 500 volt 15 mikro. Ada satu IC kat sini EL3052, rasanya ni pun okey, opto juga tapi ada 6 pin. Okey, untuk IC ni tak nampak. Okey, rasa tu saja untuk board aircon Daikin yang masuk sejak, dan aku rasakan dia aircon tu tak hidup terus lah, tak hidup terus. Okey, itu saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.